Ramai orang anggap umrah ibadah ini tenang dan selamat kan. Ibadah umrah ni kita pergi ke tanah suci, nama pun tanah suci kan. Memang kita dalam gambaran fikiran kita tenang je, suasana aman dan damai je dekat sana. Tapi di sebaliknya, apa yang orang kurang tahu, ada risiko-risiko tersendiri. Jadi kenapa Hajar rasa isu perlindungan umrah ni sebenarnya sangat penting? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Muaz. Okey, seperti yang Muaz bagi tahu, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah kan. Rata-rata kita tanya mesti impian mereka adalah untuk mengerjakan umrah. Betul. Dan sepanjang saya menyantuni jemaah umrah sejak tahun 2017 ni, masih ada lagi rakyat Malaysia tak dapat lagi mengerjakan umrah. Ada lagi tak dapat lagi. Tak ada pergi lagi, tak dapat berpeluang untuk mengerjakan umrah. Macam Muaz sendiri Ya betul. Saya pun masih belum rezeki orang kata. Maksudnya peluang tu ada kat semua orang, insya-Allah satu hari nanti. Tapi hakikat dia apa? Hakikat dia persediaan yang perlu kita ada. Tapi sepanjang jemaah saya tu antara mereka adalah share pengalaman mereka. Ada yang sakit dekat sana. Saya cerita hari ni mengenai sakit dulu. Macam mana wujudnya perlindungan umrah ni kan. Jadi memang ada, dia sebenarnya adalah travel insurance ataupun travel takaful. Memang biasa. Tapi kesedaran tu tak ada. Kan? Kesedaran tak ada. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita bila pergi keluar negara, kita excited nak OOTD lah kan. Betul. Makanan, ambil gambar. Tapi kita tak tahu sakit tu bila-bila masa boleh datang. Betul. Kan? Dan nombor dua pula, bila kita sakit kat luar negara, macam mana nanti sumber keuangan kita. Kan? Kita dah spend untuk mengerjakan umrah, contohnya RM9,000. Itu dah bayar package umrah, contoh dia kan. RM5,000, RM6,000 adalah kan. Lepas tu kalau kita sakit, berapa cash kita nak bawa? Sakit kat sana kan. Jadi itulah wujudnya perlindungan umrah ni, yang memang kita untuk membantu jemaah-jemaah umrah sebenarnya dapat kesedaran, iaitu macam Muaz bagi tahu tadi, untuk mengerjakan umrah dengan rasa tenang kan. Betul.